pukul saya, kera anak saya. Kata saya, awak tu kahwin dah sampai lah 4 tahun ni. Saya diam. Tak pernah cakap apa-apa. Orang dalam media semua ataupun Syah ada bukti ke dakwaan tu? Dera, pukul anak semua? saya ada bukti, saya ada gambar, saya ada video semua saya ada. Cuma saya tak nak beritahu semua orang. Saya tak nak macam ni. Itu satu benda besar. Pasal dia apa? Pasal apabila dia naik tangan tu? Dia tak boleh tegur. Dia tak boleh tegur langsung. Dia tak ada toleransi dalam menjaga anak. Tidak ada kebersihan. Anak saya perempuan dan rumah macam bujang. Kalau lelaki masuk, keluar masuk. Saya tak ada privacy ni anak saya. Saya kena caci, saya kena maki setiap hari. Jadi ini Anak saya tentukan mental health anak saya yang kecil-kecil dah tentukan depan anak. Kasyaf Nabi Kamal tahu tak ini dipukul? Tahu. Saya dah cakap dah, saya pergi dulu dengan keluarga dia dulu. Saya dah beritahu ayah dia, saya dah beritahu. Saya tak beritahu kat mak saya tak beritahu sebab saya tak nak satu orang tak suka kat suami saya. Saya cuba lagi kat sini pun. Kalau betul dia seorang suami yang baik, dia takkan cakap apa di kat atas tu. Dia kata saya mental. Dia kata saya gila. Saya buat laporan saya. Dia kata saya buat pacaran tu dan kat dia tak waras. Itu seorang suami yang depan orang pun saya isteri. Depan orang dia kata saya sayang isteri, saya sayang anak.